Abang perasan tak toilet tu? Tak boleh. You all kena cakap. Orang perempuan kena cakap, abang perasan tak toilet tu? Saya penat bersihkan daripada pagi tadi. Oh lah, perasan. Patutlah rasa lain. Macam tu je. Ni tanya, abang perasan tak toilet tu? Lelaki ni fikiran jauh. Dia pun tanya, kau renovate ke? Dia kata. Macam tu lah tahap kelembapan orang lelaki. Kena faham. Jadi maknanya susah. Jadi you all kena cakap tu terang. Ya, tu dia. Jadi topik kita hari ini bila sebut tentang ancaman, sesuatu yang menimbulkan bahaya, ketakutan, paksaan sama ada secara fizikal, emosi atau psikologi yang boleh membahayakan seseorang, kumpulan atau negara, memaksakan mereka melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Tapi dalam konteks ni rumah tangga lah. Jadi bahaya, ancaman, benda tu slow-slow je datang. Dia tak terus, dia tak semestinya terus nampak. Dia tak nampak, dia nampak macam okey je. Media sosial nampak macam okey, tak ada masalah kita melayari media sosial. Tak salah menggunakan media sosial. Tetapi apa kesan-kesan dia? Kemudian senyaplah keadaan tanpa bunyi atau suara, sunyi, sepi, tidak bising langsung juga merujuk pada seseorang yang tidak berkata-kata atau boleh tidur lena secara perbuatan, bermaksud secara rahsia atau diam-diam. Manakala perkahwinan institusi sosial yang dihubungkan, satu unit sosial yang dihubungkan antara seseorang dengan seseorang menerusi proses undang-undang agama menyatukan pasangan lelaki dan wanita. Ada setengah negara tu ada pula yang sama-sama pula. Kan? Pening kepala. Orang yang macam tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau ada yang sejenis dengan sejenis ni, bawa aja pergi zoo negara. InsyaAllah dia akan faham. Kan? Tengok baru kuda balang pun tahu jantan betina. Cakap kat dia. Dia tak ada bermesra dengan jantan, tak ada. Suruh tunjukkan dia orang. Malu sikit. Binatang pun tahu beza. Kambing pun tahu. Macam mana dia tak tahu. Masa kini, zaman sekarang, mutakhir, waktu sekarang atau keadaan yang paling baru berbeza dengan masa lalu atau masa depan. Merangkumi perkembangan terkini daripada aspek teknologi, maklumat dan gaya hidup. Dulu, kita kalau berurusan, kalau nak orang kata berhubungan, ada yang pakai surat, koyak daripada buku sekolah, tulis. Kan? I-L-U, dia kata. I love you. D-U-N-H-I-L-L. Dunhill. Dunia umpama nikmat, hidup ibarat layang-layang. Ada kata macam tu dulu. Dia kata macam tu lah kan. Dia kata rasa dah tak boleh bernafas dah kerana tidak bertemu denganmu walaupun sesaat. Macam tu kan. Ayat-ayat yang semua orang mengarang. Dulu, zaman dulu kita ni zaman bersabar boleh baca. Kalau zaman Datuk Seri Hamidah tu, dia buka novel. Kita buka novel, sabar, buka pusat sebelah. Sampai pusat 38 tu dah berdebar dah. Ya Allah, jadi apa ni, jadi apa ni. Ya Allah, mati, ya Allah, mati. Kan kita baca macam tu kan. Sekarang dia tak sabar, dia scroll. Dia scroll. Semua dia tak nak fikir panjang kan. Janji cepat buat keputusan. Itu sebabnya kalau kita tengok pasangan hari ni, kadang-kadang dia seolah mengambil, nanti saya akan sentuh tentang macam mana perceraian pun dinormalisasikan. Dan senang-senang je cerai, jap-jap cerai. Kan hari ini menurut statistik satu pasangan bercerai di Malaysia lah, satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Bayangkan mana dalam saya berceramah ni dah ada satu pasangan bercerai dah. Macam itulah. Bayangkan sebelum kita menghadapi Covid dulu, rekod di Malaysia hari ini kahwin esok cerai. Dan semasa lepas Covid hari itu dia pecah rekod. Dalam majlis yang sama, selepas akad nikah, tiba-tiba keluarga pihak perempuan menjerit. Hantaran tak cukup 1,000. Maka yang lelaki tadi malu, dia ceraikan isterinya dengan talak 3 di depan semua orang. Dalam majlis yang sama. Makna kalau ada yang nak pecah rekod ni, dia kena lepas akad nikah tu cerai. Macam tu kalau dia nak pecah rekod tu. Itu dah paling cepat dah tu. Kan? Jadi bayangkan berlaku hari ni. Dan yang paling kita sedih bila berlaku berantakan rumah tangga ni yang dah kahwin 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Yang jadi bangsa adalah anak-anak. Dan nak pula ada pasangan menganggap anak ni sebagai trofi. Siapa yang dapat? Dia hasut. Mak kau tu tak elok sebab ayahnya ni dah dapat anak, jaga anak ni. Mak kau tak elok, mak kau ni tak pernah ni, mak kau tak pernah jaga ayah lah, macam-macam. Yang mak pula dapat anak pun macam tu. Tapi itu bukan tajuknya lah. Itu kita bincang hari yang lain.
Ya, maknanya kena panggil lagi lah program macam ni. Kan? Jadi begitulah tuan-tuan dan muslimat. Jadi makna kata dengan adanya media sosial ni sekarang ni, apakah ancaman-ancaman yang kita boleh lihat? Pertama, kurang komunikasi bermakna. Tak ada lagi dah macam dulu kan, balik kalau suami balik kan duduk, isteri pun datang bawa, abang minum bang, air bujang aja macam tu. Lepas tu duduk, abang macam mana kerja hari ni, macam tu kan. Itulah banyak kerja tadi, penat betul macam tu. Ini kadang suami belum sampai kat pintu rumah, lambat balik, mahal. Oh ilaha illallah. Bukan orang sini lah, orang tempat lain, orang dengar ceramah okey, yang tak dengar ceramah ni tu salah dia kan. Ingat hotel, tak ada abang ada hal tadi, banyak kerja, dah lah melepak ya kan, tak ada. Abang kerja, orang lain pun kerja juga, ada je cuti, abang tu tak cuti, kenapa? Oh salahnya dia penat. Akhirnya dia dah penat-penat kerja, akhirnya dia berjumpa bos dia, bos saya nak cuti boleh tak bos? Bos pun cakap, berapa lama nak cuti? Seminggu. Mak lamanya cuti, kenapa? Isteri saya bising lah bos, saya dah lama tak cuti. Yelah cuti lah, cuti duduk rumah tengok TV, makan tidur, tengok TV makan tidur. Lepas tu isteri tanya, awak ni tidur je, tak kerja ke? La ilaha illallah, tak tahulah kan. Tadi bila kerja suruh cuti, bila cuti suruh kerja. Abang cuti lah, lama cuti ke berhenti? Mulut kau, ada je yang tak kena. Itulah kadang-kadang suami balik awal salah, balik lambat salah. Lambat balik ni, apa salah lambat? Ke mana awak pergi? La ilaha illallah, abang banyak kerja. Esok tu cakap dengan kau cover aku tak, aku nak balik awal lagi ni. Sampai mah awal lagi ni. La ilaha illallah. Akhir tu saya pesan kat orang lelaki, kalau balik, kalau isteri tegur, awal hari ni bang, start motosikal keluar balik. Ke mana tu bang? Awal lagi macam tu, keluar balik kan. Lepas tu diamlah dia. Tapi jangan orang bagi pada orang lelaki saya pesan, jangan sampai orang perempuan diam. Kalau orang perempuan diam bahaya. Orang perempuan diam bahaya. Sebab masa tu orang lelaki tak tentu arah hidupnya kalau dapat tengok isteri dia. Biarlah dia bising. Biarlah dia marah. Sebab memang hobi orang perempuan di rumah berceramah walaupun tak ada tajuk. Ada je benda je nak ceramah. Awak tahu tak inilah, itulah, inilah. Ketika zaman Saidina Umar, dalam satu kisah yang disampaikan, ada seorang lelaki ketika zaman Saidina Umar tak tahan, dia kena bebel dengan isteri dia. Tuntang. Aduh, tak boleh tahan. Dia pun nak pergi mengadu kat Saidina Umar. Saidina Umar ni dalam sejarah Islam ni adalah panglima angkatan tentera yang paling garang sekali. Sampai kat rumah Saidina Umar, tengok Saidina Umar pun kena dengan isteri dia. Tuntang. Alamak, tak jadilah aku mengadu, dia kata. Bila dia nak keluar, Saidina Umar nampak, dia tanya. Dia kata, sahabat, ke mana? Apa cer? Apa cer tu saya lah cakap. Apa cerita? Dia kata. Tak adalah, aku nak mengadu. Isteri aku ni dia membebel-bebel kat aku hari-hari, penat aku. Bila aku nak mengadu dengan kau, tengok kau pun kena. Tak jadilah aku mengadu. Kata Saidina Umar, apa sangatlah yang dibebelkan oleh orang perempuan ni, nak dibandingkan dia jaga anak-anak aku. Apa sangat dibebelkan oleh perempuan tu dengan tahap dia jaga pakaian anak aku. Apa sangat dibebelkan anak aku dengan tahap dia jaga pendidikan anak-anak aku. Apa sangat dibebelkan tu dia jaga makan pakai aku. Apa sangat dibebelkan tu dijaga hal ehwal rumah untuk aku. Betul tak orang perempuan? Mengaku membebel tu cakap tu kan. Kan orang lelaki kena faham, orang perempuan walaupun dia membebel bising macam mana pun, bila tidur dia senyap. Orang lelaki walaupun siang tak apa-apa bunyi, bila tidur dia bising. Alah, bunyi sombong kapal, bunyi mengunyah, ada berceramah pun ada. Macam-macam. Tapi dengkuran-dengkuran itu membuktikan dia masih hidup. Itu je. Itulah penanda aras. Ada satu makcik dekat Rembau tu, dia kata apa tau? Tak adalah masa lain yang makcik teringat kat pakcik kau. Time tidur lah. Dah tak terdengar bunyi dia lagi. Barulah makcik sedar yang pakcik kau dah tak ada. Walaupun suami kita, saya pernah ceramah dekat Camp Penrison di Kuching, Sarawak. Dia kata, orang lelaki ni bila dia tidur, dia tiba-tiba berada di dunia safari. Dia berubah jadi singa dengan harimau. Dia nampak rusa dengan kancil dia kejar ni. Kalau dapat seekor, bunyi dia macam ni. Tu dapat seekor. Lepas tu dia panggil geng-geng rimau yang lain. Tu maknanya dia panggil. Dia berkawan-kawan. Macam tu lah. Iya, masalahnya orang lelaki
Orang lelaki tanya orang lelaki kan, kami tak dengar apa-apa. Kami okey je. Bila bangun pagi tu, okey je. Macam tu. Tapi orang lelaki jangan dia tidur duduk macam kat sofa macam ni kan, terlelap. Oh, jangan main-main. Sebab dia boleh terperanjat sendiri tu. Dia boleh terperanjat sendiri. Jadi jangan tidur duduk. Nak tidur baring betul-betul. Dia boleh terperanjat sendiri tu. Komunikasi bermakna maksudnya kena ada satu kemahiran nama dia empathy. Kemahiran mendengar. Siapa yang ada masalah mendengar dalam perbualan komunikasi biasanya? Lelaki ke perempuan? Biasanya yang ada masalah mendengar adalah lelaki. Memang betul. Termasuk yang bercakap ni. Sebab kalau dia dengar, dia tidur kadang. Maksudnya orang perempuan memang ada kelebihan kat itu. Itu sebabnya kalau mendengar komunikasi itu, orang perempuan sabar. Jangan potong. Biar suami tu cakap. Okey. Ya. Okey. Tu kelebihan perempuan. Orang perempuan ni kalau dia mendengar, penuh perasaan. Orang lelaki, okey. Lepas tu? Macam tu ya. Orang perempuan kalau dengar, bila? Ya Allah, astaghfirullahalazim. Tak sakit ke? Dia macam tu. Dia orang perempuan dia macam tu. Orang perempuan ni memang macam tu. Dia penuh perasaan. Allah bagi kelebihan pada orang perempuan ni, dia tak kedekut emosi. Tetapi satu je. Banyak masalah menunjukkan di atas, orang kata di atas kajian yang dibuat kan, di dalam bilik, di atas katil, nak tidur, ramai sangat pasangan terutamanya wanita. Bila berbaring dekat menyebelah ni, orang perempuan lebih fokus pada telefon bimbit berbanding suami dia. Bukan saya cakap, tengok. Itu masalahnya perempuan dengan main. Itu masalah dia. Nak betul. Itu sebab kalau boleh, layan suami dulu. Abang okey? Abang, jangan risau. Kira sampai 10. 1, 2, dia akan terkorban dah. Lepas tu kau tengoklah telefon. Betul. Hilang macam tu je. Ya. Kan? Itu pertama. Bila kita terlalu banyak, kadang betul tak dinafikan. Ada juga suami yang melayan game, ada. Tetapi itu sebabnya tak kisah baik lelaki maupun wanita, jangan mengutamakan telefon bimbit bila kita ada masa bersama. Sebab satu hari nanti kita akan sedar, itulah masa yang kita lepaskan. Yang kita terlepas, yang takkan berulang lagi sebenarnya. Kan? Kita fikir kadang, baring tu kita terlupa nak tanya. Itu sebab kadang tanya, macam mana hari ni anak-anak? Okey. Itulah bang. Anak kita ni tak tahulah. Lasak sangat. Anak kita ni ramai sangat bang. Dah lah. Macam tu kan. Tak, itu rezeki kan. Anak ni semua rezeki. Percaya. Suami cakap lah. Isteri ni dia luahkan apa yang dia hadap hari-hari. Allah, kau kat dapur pun macam tu juga bunyinya kan. Macam tu kan. Jadi yang suami pula kena cool kan. Yalah, abang faham. Abang sendiri pun la ilaha illallah. Sama naik engkau mengentak-gentak belakang tu lah. Kan? Jadi suami pula hilang poin aku lah. Jadi suami ni dia akan cool. Isteri bila mengadu, suami akan cool kan. Bila suami mengadu, isteri akan cool kan keadaan tu. Jadi contoh dia kata, bang tak tahulah bang. Anak dia bukan perempuan dia dah tak nak anak tu, tak. Dia meluahkan. Kan? Perasaan wanita di sini. Perasaan lelaki di sini. Banyak simpan aja. Orang lelaki dia tak boleh berkorban. Perempuan je boleh berkorban. Saya dah banyak berkorban untuk keluarga ni. Perempuan. Macam-macam saya buat. Saya masak. Jaga anak-anak. Lepas tu saya lahirkan 10 anak untuk abang. Macam tu lah. Kan? 10 anak untuk abang. Saya dah banyak berkorban untuk keluarga ni. Suami pula, abang pun berkorban. Wah, dia kata, abang ni cari rezeki, abang pun berkorban. No, itu tanggungjawab. Lain. Itu cakap tak boleh. Perempuan je boleh korban, lelaki tak boleh, itu tanggungjawab. Kadang-kadang tu Tuhan bagi rezeki tu kan mengadu, tengok abang. Ya, ada orang rezeki, jambatan dia pendek, dia cepat kahwin. Ada orang rezeki dia jambatan dia panjang, lambat kahwin tapi dapat jodoh yang terbaik. Ada orang tu jambatan dia pendek, banyak kali pula tu rezeki. Ada orang tu langsung tak ada jambatan, tak kahwin-kahwin. Sebab Allah rezekikan dia dapat jaga mak ayah dia sampai ke akhir hayat. Ada macam tu. Semua ada hikmah dia. Tanam tebu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar.
Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Itulah maksud dia. Kan? Ada orang tu dia mengadu, saya malu doktor, malu sangat. Dia rezeki. Rezeki Allah bagi kat dia, rajin beranak. Assalamualaikum, salam, beranak. Macam itulah. Asal bagi salam, menyaut, beranak lah. Macam itulah. Jangan bagi salam, jawab kan, beranak. Macam itulah. Macam tu. Ada orang macam tu, rajin beranak. Rezeki. Malu dia. Doktor, saya malu, doktor. Malu sangat. Kenapa? Anak saya kat serumah dah ada 10. Dalam perut ada lagi. Gitu. Dalam perut ada lagi. Rezeki kak. Yalah, masalahnya timing dah lari. Kenapa pula? Hari tu, nak beranak sakit sangat, tak sempat sampai hospital. Beranak dalam ambulan. Dia kata, kak, tu kira okey tu kak. Akak tak tahu, tahun lepas kak dalam lift hospital. 3 doktor menganapnya. Itu pun akak juga. Dia juga rupanya. Setiap tahun dia. 10, 11 anak. Tapi hikmah dia, lepas 20 tahun, anak semua dah kerja. Baru tahu hikmah dia. Masuk 25 bulan, mak hantar grup. Ada mesej dalam grup. Sekarang telah pun masuk 25 bulan. Masih ada anak-anak belum bank in duit bulan ini. Bawah tu ada hashtag, sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Macam tu. Rezeki, tu kita tak tahu. Jadi komunikasi bermakna. Datang, bawa. Kata orang makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mangan yang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Kalau bawa minuman untuk suami bang, jemput minum bang, carilah gelas yang beralas. Bagi tetamu cawan yang ada alas. Faham? Macam mana dekat dalam dewan yang besar macam ni, punya canggih, ramai perempuan, takkan seorang pun tak terfikir bagi cawan yang beralas. Ni contoh saja je. Bila bagi kat suami, suami pun ambil, ialah terima kasih. Sebab orang tu dulu kepantangan tau. Bagi cawan tak ada alas. Dia lemparnya, pecah. Macam miskin sangat, dia kata. Wahal memang miskin pun. Tapi maksud dia tu miskin adab. Bila suami pun ambil, bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu berbual. Sedap air bawa. Sedap air yang you buat ni. Allahu Akbar. Jauh-jauh datang air kosong. Cuba fikir macam tu lah kan. Suami tu, kisah tu bukan saya. Kisah tu. Saya okey je air kosong. Kan? Jadi, bila datang tu cerita. Itulah bang. Saya nak membahagikan. Itulah. Macam mana keadaan rumah kita. Itulah saya nak membahagikan pembentangan saya kepada 3 perkara. Pertama, daripada aspek politik. Alhamdulillah semua dasar yang abang tetapkan dalam rumah kita ni diterima sebelah suara tanpa sebarang bantahan. Kedua, daripada aspek sosial, alhamdulillah perpaduan semakin erat antara semua ahli keluarga. Ni lebih kurang lah macam tu. Cuma petang tadi berlaku pergeseran antara Along dan Angah yang memburukkan keadaan. Alang masuk campur. Kesan pada itu 3 tingkat rumah kita pecah bang. Ya Allah, you ke? Yang ketiga daripada aspek ekonomi. Menurut audit silang yang dibuat pada bekalan makanan dalam rumah ni bang, untuk makluman abang setelah ditinggal dalam peti ais kita dan rak kabinet dapur kita, bekalan makanan dalam rumah ni tak sampai 24 jam lagi boleh bertahan. Kalau abang biarkan keadaan ni, abang sudah boleh mula mengira jumlah jenazah yang ada di rumah ni akibat mati tak makan. Ya Allah, teruk tu, besok kena beli, besok kena beli. Maksudnya, dia faham apa yang berlaku dalam rumah dia. Nampak anak-anak pun beratur panjang. Anak tak adalah ramai sangat sebelah orang tadi kan. Beratur beritahu. Macam mana? Itulah tadi kan kat sekolah kan macam ni. Oh ya ke? Cikgu dia minta apa-apa tak? Itulah cikgu minta duit yuran berapa ringgit? 30 ringgit. Okey, tak apa. Nanti ingatkan abang. Ingatkan abang. Okey, yang kedua. Apa cerita kan? Itulah tadi kan kat sekolah cikgu cakap nak bawa. Semua ada peluang untuk meluahkan perasaan. Itu maksudnya komunikasi yang bermakna. Dia masalah sekarang ni, pergi ke kedai-kedai makan. Pergi kat restoran. Kita pergi kat restoran-restoran. Duduk dekat meja makan. Saya pernah tengok ada satu meja tu. Dekat satu restoran yang fish, macam itulah nama restoran dia. Fish macam tu. Saya tak nak sebut nama dia sebab dia tak taja ceramah kita. Kan? Masa tu bila tengah makan, saya tengok ayah ni macam ni. Dekat meja makan. Dia ada ayah, maknya, suami isteri, lepas tu anaknya seorang mungkin dalam 11 tahun, 10-11 tahun. Anak yang seorang lagi tu mungkin dalam 2 tahun, 3 tahun lah. Duduk lagi dekat dalam baby chair tu. Lepas tu yang seorang nenek kat tengah-tengah antara cucu tu. Bayangkan. Lepas tu ayahnya macam ni. Yang mak dia Shopee. Lepas tu yang bapaknya yang anak yang 11 tahun tadi yang ni. Anak yang tadi yang kecil yang 2 tahun tadi
Nenek kat tengah tu. Sudahnya nenek itu pergi dekat akuarium yang dekat si tepi tu, bangun pergi ke akuarium tu. Dia touch screen kat situ. Elok pula ikan tu ikut jari dia tu. Macam tu lah. Apa gunanya duduk bersama tetapi hati dan jiwa terpisah antara satu dengan yang lain.